Hadis yang kedua, iaitu hadis daripada Ibni Umar. Katanya ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang boleh dipakai oleh muhrim? Muhrim, muhrim, itu sebut dalam hadis itulah, al-muhrim. Ni ramai orang kita salah ni. Sudah sebut dah dulunya, tapi takut ada yang tak tahu lagi kan? Dia sebut dia tu muhrim, tak boleh pergi tak ada muhrim. Muhrim lain. Hak tak boleh menikah tu mahram, bukan muhrim. Hak kita tak boleh menikah, hak tu mahram. Muhrim orang yang pakai ihram nak kerja haji ataupun umrah tu, hak tu muhrim. Muharram itu bulan Muharram, ejanya sama ejanya sama lagu ni, miharami lah. Dan banyak lagi makna dia yang lain. Tapi hak asasnya itulah. Muhrim orang yang pakai ihram, mahram orang yang haram nikah dengan kita, itu mahram. Muharram bulan, itulah hak asasnya. Ini banyak kadang-kadang tak betul. Dia kata Baitul Muqaddis, tak betul, salah tu. Yang betulnya Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, itu betul. Jadi sepatutnya kadang-kadang kita tak sedap lah serabut dengar, apabila dengar TV kan, berita kau tengok, teruk-teruk lah orang kita ni kan. Bapa ya dia tidak ada yang tegur tu. Sepatutnya nak benarkan masuk, biarlah hak tepat. Kalau bahasa Melayu pun kita nak gitu. Hak ni pun terutamanya berkenaan dengan Islam ni, biar betul lah. Ishak tu dia baca Isyak, kan? Banyak kita dengar Ishak, seseorangnya tak biasa sebut nama Nabi. Nabi Ishak, adakah orang baca Nabi Isyak? Ni buat terlalu terlajak. Rumi lah ni, mengutamakan Rumi tak cara langsung dah jauh, lama dah tinggal. Ini Baitul Muqaddis. Kalau Baitul Muqaddis salah, kalau percaya lagu tu rosak akidah, percaya makna dia, tak tahu, tak ada arah lah, tak tahu gapo, sebut saja tu. Kalau tahu, sebab rumah yang menyucikan, adakah rumah boleh menyucikan orang daripada dosa? Tak ada. Kaabah sekalipun tak boleh menyucikan orang, menghilangkan dosa orang tu. Apatah lagi kalau Baitul Maqdis. Betulnya Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, rumah yang dianggap suci, rumah suci, bukan rumah yang menyucikan. Ini serupa juga muhrim, banyaklah sebut, nampak tak ngaji lah. Kalau ngaji tidak gitulah, tak kena lah. Biar sebut biar betul lah. Kalau bahasa orang putih pun kita nak sebut betul, apa yang gomo sangat tu. Ni pun bahasa agama kita, lagilah kita kena jaga. Yang gomo suruh baca Fatihah tu kena betul, kalau tak betul siapa tak sah tu buat apa. Pentinglah sebutan bacaan tu yang betul tu penting. Nak isyarat ke hak tu lah tu.